Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari yang penuh keberkatan ini, kita memperingati satu peristiwa agung dalam sejarah Islam, iaitu nuzul Al-Quran yang berlaku pada 17 Ramadan. Hari di mana Allah SWT menurunkan mukjizat terbesar kepada baginda Rasulullah SAW, iaitu Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman bagi seluruh umat manusia. Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 185, bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai bukti yang jelas mengenai petunjuk dan perbezaan antara yang benar dan yang batil. Sebagai umat Islam, kita digalakkan untuk menjadikan Al-Quran sebagai rujukan utama dalam kehidupan harian kita, termasuk dalam urusan ekonomi dan muamalat. Dalam konteks ini, Gerakan Koperasi Malaysia turut berperanan penting dalam menerapkan nilai-nilai Islam seperti keadilan, kebersamaan dan kesejahteraan masyarakat. Koperasi bukan sekadar sebagai sebuah institusi ekonomi, tetapi ia adalah satu bentuk usaha berjemaah yang menekankan prinsip tolong-menolong dan berkongsi manfaat selaras dengan ajaran Islam. Konsep ini bertepatan dengan firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat yang kedua. Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Oleh itu, sempena nuzul Al-Quran ini, marilah kita bukan sahaja menghayati dan mengamalkan ajaran Al-Quran, tapi juga menerapkan dalam bidang ekonomi dengan perkasakan gerakan koperasi di negara kita. Semoga dengan berkat Al-Quran, gerakan koperasi terus berkembang maju, membawa manfaat kepada masyarakat dan menjadi satu platform untuk membangunkan ekonomi umat. Selamat menyambut nuzul Al-Quran 1446 Hijrah dan masih 2025. Salam Ramadan, salam Al-Quran dan salam koperasi.